Kejap. Assalamualaikum dan selamat sejahtera guys. Hari ni kita akan terjah cikgu. Dia tanyakan soalan. Kalau diorang tak jadi guru, diorang nak jadi apa? Okey, jom. Let's go. Puan, kalau Puan tak jadi cikgu, Puan nak jadi apa? Kalau saya bukan seorang guru, cita-cita saya akan beralih kepada accountant. Kalau cikgu tak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Okey, kalau saya tak jadi cikgu, saya nak jadi baker. Sebab saya suka buat kek. Oh my god! Wow! Puan kalau tak jadi cikgu, Puan nak jadi apa? Saya nak jadi doktor. Kenapa? Sebab saya nak rawat awak. Oh, Perfect. Another good job well done. okey. Kalau Puan tak jadi cikgu, Puan nak jadi apa? Kalau saya tak jadi cikgu, saya nak jadi doktor. Nice. Kalau cikgu tak jadi guru, cikgu nak jadi apa? Assalamualaikum cikgu. Salam. Okey, baik. Cikgu, kalau cikgu tak jadi guru, cikgu nak jadi apa? Okey, saya nak jadi accountant. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Hai. Cikgu, kalau cikgu tak jadi guru, nak jadi apa? Kalau saya tak jadi guru, saya nak jadi apa rasa-rasanya saya akan jadi pegawai polis trafik sebab saya suka motor besar. Baik, Ustazah kalau tak jadi guru, Ustazah nak jadi apa? Saya nak jadi seorang pensyarah sebab saya minat berkongsi ilmu dan saya minat dalam bidang penyelidikan.